kipas hampa boleh halau nyamuk tak? Okey guys, ni kipas portable yang ada cooling pad dekat sini daripada Gojodok. Kipas aku ada mosquito repellent weh. Okey, so kita masuk je dekat port type C ni. So kita on je kat sini. So dia akan mengeluarkan bau lemon tau. Boleh lah bagi nyamuk tak selesa kan. So tapi dia taklah macam kita halau nyamuk pakai reset tu. Dan dia boleh buat power bank weh. Memang function lah. Okey, kipas ni dia ada 100 speed kat sini. So angin dia dengan saiz dia macam ni bagi aku sangat-sangat okey lah. Yang aku suka kat sini sebab dia ada cooling plate kat sini. Bila kita dah on, tekan sekali lagi. So dalam beberapa saat cooling plate ni dia akan sejuk lah. So angin yang tolak tu akan lebih sejuk lah daripada yang biasa kan. So belakang ni ada jaringan. So selamat lah kalau kita nak bagi anak-anak pegang ke kan. Kepala dia kita boleh adjust. So kalau hampa gantung pun boleh adjust lah dia punya kepala ni untuk tembak kat bahagian muka kan. So aku pegang pun sedap. Dia tak berat sangat. So kalau hampa nak cari kipas yang function dia lebih daripada yang lain, so hampa boleh consider untuk ambil kipas daripada Gojodok ni. Dan harga dia pun tak mahal. Okey, dan dia ada beberapa pilihan warna lagi. So hampa boleh check dekat link aku dah sediakan.